Totally tak setuju apa yang Wana buat semalam. Wana tak patut tau post kat YouTube tu. Tak, apa masalahnya? Semalam sepatutnya you post kat TikTok you, bukan dalam YT content I. Apa purpose you sebenarnya? Suka hati I lah. Tak apa purpose you buat. Perempuan yang ambil itu masalah, problem. Tak, kita bagi kelonggaran untuk Taylor buat konten, bukan expose pasal nak cari pasal ke apa semua. You Kelonggaran. Lepas tu kalau kelonggaran main apa lap-lap mulut hakim tu, kelonggaran juga Maksudnya apa? Yang TikTok si si lah. budak tu. Ha. Dia macam ni, okey. You berurusan dengan Syah. You tahu tak kesan you buat, kesan apa yang you buat semalam, Syah tak berani tahu datang shoot ni. Abang post dia. Tak Lagi suka dia tak datang. Kenapa you nak marah? Suka hati saya lah. You tak patut tahu attack macam tu. Umpama dia takut, dia adik korang, dia muda lagi tau. Instead kalau banding umur korang, dia muda lagi. Lepas Betul? tu kalau dia muda, dia boleh buat suka hati dia lah. Macam tu. Okay. Hakim dengan dia adalah abang angkat dan adik angkat sebagai konten. Itu bukan abang angkat adik angkat dah tu. Itu more perempuan tu suka kat Hakim ni je. Dia cuba pujuk lah. At least Hakim keluar dari Tak payah nak pujuk Dia Dia keluar. ni boleh pujuk hati dia Tak, sendiri. dia keluar. At least kita semua pujuk. Dia pun ada effort nak pujuk. You biarkan dia macam tu. Okay, you cakap dengan Hakim. Hakim suka tak? Orang yang Hakim sayang, biarkan Hakim tanpa pujuk apa-apa. Suka tak? Siapa yang sayang aku? Dia. Oh. Suka tak kalau orang lain yang kata macam konten boleh pujuk dia? Kenapa Wana tak fikir nak pujuk? Kenapa Wana nak marah-marah? Saya dah lama dengan dia. So saya tahulah dia ni nak kena pujuk ke, tak kena pujuk ke. Saya kena pujuk? Tak. Tak, dia macam ni. Kenapa nak marah si Syah tu? Dia lap pakai tisu, bukan pakai baju. Kalau pakai baju boleh kena marah. Bukan pakai lap tangan dia pun. Ilya apa? Ali pakaikan. Sekejap. Okey, tak bukan. Masa Ali punya hari tu cerita, okey, adik angkat ni, I marah dia sebab dia tak setuju lah content partner. Satu lagi, I pun tak ada bagi izin dia jadi sebagai content partner Ilya sepatutnya. Tapi dia datang mengejut sampai sekarang duduk situ, cengat duduk diam. Dia duduk sini, dia duduk belakang senyap ni apa semua, tak ada function pun. Kalau sebab bukan kakak awak dah bawa sini, kita orang tak akan bagi pun dia datang kat sini sebenarnya. You jangan samakan isu Ali dengan si Ilya ni, tak payah. I pun tak setuju dia ada kat sini. Tapi isu sekarang ni, kita orang setuju dia jadi adik angkat kat sini konten. You pun setuju awal. Kenapa you marah dia balik? Kan dari first dia masuk lagi saya cakap setuju je buat masa sekarang. Kita tak tahu apa yang akan jadi. Inilah jadinya. Okay, macam ni. You dah setuju. Sekarang you pergi serang dia. So bila dia serang je, masih tak setuju. Dari video awal lagi saya cakap, saya setuju pada mulanya je. Kita tak tahu apa yang akan jadi masa akan datang. Inilah yang terjadi. Dia lap pakai tisu so memang saya tak je. setuju lah. Tisu je. Alah, Ali ni pakaikan lipstick kat Ilya. Lipstick je. Ali Tahu pula bukan Amrentan. dalam konten adik partner yang Am setuju daripada awal sebenarnya. Tak Ilya kisahlah. bawa dia tanpa persetujuan Am. So benda tu ada excuse lah. Kalau ada konten, ada partner, benda tu excuse lah. Nak lap-lap. Tak kakak, dia senang cerita macam ni. Lelaki boleh buat. Kalau kita buat, koyak. Triggered. Kalau ada konten partner dengan dia, dia lap-lap, kau macam mana? Macam mana? Kau okey? Kau okey? Bagi dia konten partner. Dia okey tu? Bagi dia konten partner. Tak perlu bagi. Sekarang ni. Lah. Kenapa korang compare kan benda macam tu kan? Wana dia nak tutup tau compare tu. Dia kata macam apa? Am marah juga kalau Ali dengan apa? Kakak Ika buat konten betul lagi tu. Memanglah sebab tak setuju. You jangan compare kan benda yang kita dah setuju. You setuju tau nak ambil ada angkat dengan Hakim ni. You setuju. Tapi adalah you pergi serang dia macam dia ni perempuan yang rampas Hakim. Memang pun. Kenapa? Korang je tak nampak benda tu. Okay, first kali masa dia lap mulut tu, saya tak expect pun dia nak lap sebab comot. Sebab Hakim kan memang bukan comot. Kita makan, tengok Am makan macam ni, aku makan macam ni. Lain lah. Nampak? Am makan sampai masuk TV tau. Am makan macam ni. Tak, tangan dia kudung ke? Tak boleh nak lap sendiri? Tak tahu comot. Kita mana perasan comot. Apa pula kau tak tahu? Mulut kau dah boleh agak dah makanan tu besar mana sepatutnya kau makan. Okay, kenapa nak Dah, aku dah post YouTube dah. Nak dia post tanpa tanya Am nak post benda ni sebab Apa saya nak tak puas tanya? hati. Kenapa tak post kat TikTok you je? Am nak bawa dia, Am bukan tanya kita orang pun. Am bawa je. So saya post Tak. hati saya. Apa itu post kat TikTok you lah kali tak puas hati. Buat apa? Biar saya nak tahu yang tengok semua orang tengok kat YouTube ni tahu perangai Syah tu macam mana. Gatal, rengsek. So editor pun kena marah lepas ni. Dengan Am. Apa yang salah si Syah ni? Sebenarnya cerita dia apa salah kat Syah ni? Salahnya sebab menggatal, menggelitat. Syah kata Tak, salah dia sebab macam ni. Okay, masa aku jadi content partner dia, aku tu akan marah sebab apa? Sebab aku tak ada masa nak layan kau kan? Betul? Ya ke? Betul kan? Dia banyak je Aku masa banyak nak ke Syah kan? Tak. Itu pada awalnya Zainal. Pada awalnya je. tapi I boleh cakap 1% ni salah you, Wana. Betul. You tak pujuk dia. You biarkan Buat apa dia. saya nak pujuk dia? Lepas dia bukan keluar adik daripada aku tu, pun. you takkan tak nampak. Lepas dia keluar tu, dia terus pergi kejar si Hakim. You buat, you nangis. Habis konten kata, Wana pergi pujuk. Biarlah dia, I kenal dia. You kenal dia. Last kali orang lain pujuk, you marah. You biarkan perempuan lain pujuk. Apa ni, Wana? Selalu you pujuk apa benda ni? Yelah, saya bukannya yang menggatal nak memujuk 24 jam.
Aku ni dengan dia bertahun dah. So saya tahu dia ni nak kena handle macam mana. Okey, aku yang kena fitnah, kenapa kau yang nak kena menangis? Kenapa kau tak pujuk aku? Buat apa saya nak pujuk? So Sebab tu masalah kau. Syah yang pujuk, kenapa nak kena pujuk? Benda kau ni. Sejak bila aku pujuk kau? Kenapa kau nak aku pujuk kau pula? Kita macam ni lah. Sebab okey, kalau Am rajuk pun, Am nak juga dipujuk sebenarnya. Tak, Ilya dia pujuk tak kan? Nah, sama Ada lah. Tak ada. Kalau tak cakap dengan dia at the last Ilya tu macam tu. Tapi at the last kat mana? Dia still dekat ada in contact. Tapi you langsung tak ada contact dengan dia tak ada. You tak ada. You pergi serang Syah tu. You serang Syah. You serang. Sabarlah. Yelah tu. You sabarlah dengar. Dia serang Syah dalam kereta in public. Itu masalah dia. In public. Nana ada je kat situ. Cuma tak ada dekat dalam video tu. Nana boleh tahu apa semua yang saya Tapi cerita. orang ramai tengok, malulah Syah tu. Tak ada orang pun kat situ. Kau tanya Nana ni. Tapi public. Kalau ada orang dah beratas rakam you buat ni semua macam mana? Tak ada, saya dah tengok dulu dah. Belum rakam. So macam ni lah. Okay, macam ni lah. Okay. You nak settle macam mana? Syah dah tak nak datang shoot dah ni. Bagus lah. Tak payah datang. Tak payah datang. Biar aku yang pergi pujuk Syah. Kalau dia pujuk macam mana? Pergi je lah. Okey, jangan nak marah balik lepas ni. Okey. Okey. Betul? Okay, aku pergi pujuk dulu lah. Pergi je lah. Aku pergi pujuk. Tak, Aku tahu dia macam ni game. Dia nampak macam tu game. Tapi in real life lagi dia menangis. Dia sedih kat ni. Tak, saya dah sepuas dah sebab saya dah marah budak tu. Kenapa you nak marah dia? Cuma saya tak letak je footage yang saya lempang budak tu. Kenapa you nak kena aduh. Patutlah budak tu traumatik tu orang datang. Patut budak tu takut tu. Ya, nasib je kulit dia tak jadi putih. Tak, kenapa Kalau you saya buat macam ni? lempang. Kenapa you buat macam ni Wana? Suka hati saya lah. Kalau setiap kali content partner kita orang, kalau you datang pergi serang dia, siapa nak jadi content partner? Siapa nak jadi adik angkat dia? Tak payah, ganti je adik baru ke benda ke. You nak ganti dan kesalahan tu akan berulang-ulang. Ganti biar saya pilih. Okey, macam ni. Kalau Wana teruskan perangai macam ni, Hakim dengan Syah tak jadi adik angkat. Kita orang jadi partner. Nak jadi mana? Jadilah macam mana sebab kita orang ni dah bincang nak kahwin dah pun. Tak, aku takkan setuju kalau kau buat perangai macam ni. Okey, kahwin. Nanti kau family Kahwin. kau setuju. Bila Family kau setuju, kalau aku tak setuju, siapa nak kahwin dengan kau? Apa? Bila kau nak kahwin ni? Rahsia lah. Dah Tak, kalau dia menipu, problem dia dah kalau menipu. problem macam ni, Dia menipu. penipunya. Siapa nak kahwin dengan kau? Kau nak beri kahwin dengan aku. Tapi kalau perangai kau macam ni, siapa nak kahwin dengan kau? Kau juga. Tak. Korang macam ni. I marah bukan sebab isu kahwin tak Kahwin dengan kahwin. Syah. Kalau korang dah lama bercinta, nak kahwin, korang kahwin lah. Tapi isu dia, you serang Syah. Alah, isu dia berpunca daripada Am je sebenarnya. Kalau Am pula tak bawa Syah. budak tu masuk, tak adanya macam ni. Adik angkat. Ini Am belum tambah lagi tau. Ni Am belum tambah ni. Kalau tambah you kata nak buat pemilihan macam mana? Kalau tambah ini tak boleh. Siapa nak buat content partner kita orang? Tambah lah biar aku pilih. You nak style macam mana? You nak macam mana? Nak macam mana apa? Tukar lah, tak payahlah jadi adik-beradik yang angkat You nak benda ni. perempuan macam mana? Keluarkan je dia. You nak keluarkan Syah. Apa masalahnya? Okay, so macam ni lah. Okay, you imagine benda ni. Okay, you dah serang orang ni. Lepas tu Syah tak datang shoot. Biarlah dia. Okay, Apa I nak tanya masalahnya? orang. Orang akan takut tau, you. Dia talent. Orang takut Masuk? you nak masuk. Minta maaf lah dengan dia. Memang tak lah. Kalau tak kau lagi balik sana. Tak duduk sini. You tak nak minta maaf dengan dia. Tak nak. Kenapa? Saya tak salah pun. You, Aku salah ke Nana? Dia tak salah sebab dia pergi tanya Syah betul-betul. Dia pergi jumpa Syah betul-betul. Tapi mungkin dia salah kalau dia angkat tangan ke dia bising-bising kat situ. Salah lah tu. tak, you kenapa you assume yang Syah tu akan ada hubungan dengan Akil? Dan dia mengaku salah. Setakat lap je. Lap je. Lap je. Alah, kau payah cakap pasal lap lah. Kalau Boleh. saya buat video dengan Ali ni pun dah 7 hari memaki, 7 malam. Apa? Pina ni. Sama kat tak puas hati. Kau banyak perempuan. Mana ada tu? Setakat pergi Watson dah berkali-kali cakap. Cakap sikit Ali. No comment. Okey, aku nak tanya Ali sini Mat. Masa kau buat konten dengan Wana, aku pernah tak tumbuk muka kau, sentuh muka kau, maki ke depan semua orang tapi dia pernah? membeli. Everyone know. Dia cakap dekat dalam YouTube kot sampai Ali tu terdiam. Ya, Ali jawab lu. Ali, aku pernah marah kau tak? Selama kita duduk sini kau buat konten dengan Wana, aku marah kau tak? Memang Ali tak marah. Ali support kau tak? am. Aku support kau kan? Memang. Tapi Wana dia pergi sentuh si Syah tu. Kenapa? Memanglah dia tak marah Ali dalam WhatsApp ni. Saya tanya Ali dulu. Okay, saya tanya Ali. Ali kan tahu kan, dah banyak kali lah saya cakap yang ni adalah tunang saya sendiri ni. Okay, Ali tak reti lagi ke nak bawa gap pergi tukar konten partner lain ke, ataupun nak saya sediakan talent perempuan lain baru you nak faham bahasa Ali? Ke macam mana Ali? Abang Am, saya hormati Abang Am, tapi cuma saya dah selesa dah dengan Kak Elia. Kenapa pasal selesa tak selesa ni? Banyak lagi orang boleh sedia. Kalau betul Ali nak, kita sediakan berapa ramai perempuan ni. Mungkin kita tak bagi ni, tapi ini tanpa persetujuan.
Ini Tak, Ali kena buat dengan Wana, buat je dengan Wana. Ramai lagi. Kalau kata kita nak ambil talent perempuan lain, kita boleh bagi ni. Kau support je. ini bukan soal perempuan Abang Am. Saya memang dah selesa dah dengan Kak Elia. Ni sama ni. Okey, sekarang ni okey, Amal nak bergaduh-gaduh. Okey, bagi dah diorang ni jadi content partner dah. Tanpa ada batas-batas macam tu. Ini baru hari ni bagi. Sekarang ni isu dia, you dengan dia dah selamat, dah approve dah apa semua sebagai content partner semua. Tiba-tiba you mengamuk, you pergi serang. I ada tak pergi serang dia kat kereta macam tu? I ada tak pergi tampar dia ke marah dia macam you ngaku tadi, you tampar dia? I tak tampar pun dia. I ili marah tengok depan. Saya dah malas nak cakap apa dah. Ambil bela apa pun. Memang Okey, kita dah nak benda dia dah macam jadi. mana? Nak saya panggil Syah tu dah, nak panggil Syah ke? Macam mana ke apa? Panggil Syah, you cakap dengan dia sendiri. Mana aku tahu adik korang. Bukan adik aku. Okey, Wana dah marah dah sekarang ni. Nak saya panggil Syah ke tak nak ni? Tak, kalau aku kita panggil je. Kita panggil Syah duduk sini. Kita declare. Kalau Wana nak marah, aku akan pertahankan Syah. Sebab ni salah dia malukan Syah depan public. Saya tak pernah curahkan apa rasa sayang saya ni dekat mana-mana lelaki. Tapi dengan dia saya buat. Faham tak? Tak faham. Kita orang tak faham. You kata apa, curahkan. Then apa lagi you nak cakap? Tak fair lah. Sebab dia boleh buat, saya tak boleh buat. Faham tak? Okey. You nak sedih sebabkan you sayang si Hakim dia sangat-sangat. Boleh tak you faham sikit je pasal kita orang tanpa ada gangguan, takutkan orang Habis tu perasaan aku ni macam mana? Okay, tanyalah si Hakim ni, dia sayang you lagi ke tak? Nak buat konten buat je lah. Tak perlu sampai nak apa lap-lap macam tu. Kalau aku buat, tahu pula kau marah. Okay, macam ni, mana ada aku marah. Yang pasal lap tu, bukan aku yang nak minta dia lap. Dia yang lap sendiri, aku tak tahu. Kau boleh je halang dia. Dia banyak kali tu Am. Dia tegur aurat perempuan tu. Am tahu tak perempuan mana je yang boleh terima lelaki tu tegur aurat perempuan tu. Dah aurat, apa kena lah. Tak perlu tegur pun. Budak tu siapa? Saya ni siapa? Kat situ banyak lelaki tu Am. Banyak gila lelaki dekat situ. Tapi aku seorang je yang nampak aurat dia. Kalau lelaki lain tegur saya punya aurat, dia trigger Am. Dia tak bagi saya macam tu. Mana fitnahnya? Lepas tu dia siap maki saya dekat dalam chat tu. Okay, macam ni. Kalau you bawa benda ni sebagai personal luar, disebabkan tegur ke tak tegur, maki ke tak maki, okay, itu di luar konteks. Sekarang ni I bercakap isu apa yang you buat semalam tu dah salah. I tahu besarnya cinta you dekat Hakim ni. Okay, besarnya Hakim ni cinta dekat you. Kalau tak, korang tak akan bertahan sampai sehingga gini lah, I nampak. Dan konten yang selama bertahun-tahun I nampak, daripada Hakim ni ada bestie cock, ada banyak perempuan bertukar-tukar jadi seorang lelaki loyalty. Itu yang nampak. Daripada setahun lepas, daripada awal I kenal Hakim ni, daripada start dia buat TikTok, daripada berapa follower kan? Daripada buat berapa follower je kosong TikTok awal. Daripada 1000 TikTok sampailah 275,000 sebelum kenal you. Dia orang yang bertukar-tukar orang sampailah dia kenal you. Dia tak pernah bertukar perempuan lain selepas bertahun tu. Kita sebenarnya nak benda ni, orang kata apa, sebagai entertain. Kita tahu Wana dengan Hakim ni dah lama. Kita tak ada niat pun nak rosakkan hubungan. Kita tak ada niat pun nak apa semua, tak ada. Kita pun nak entertain je. Dia sendiri yang rosakkan hubungan ni. Apa yang dia buat sebenarnya? Dia ada ke curang berlebihan dengan Syah tu sebenarnya, Wana? Ada tak awak? Macam saya cakap lah, dia boleh je halang si Syah tu daripada lap mulut dia. Tak, benda tu laju. Tangan kau kudung ke? Benda tu Tangan laju. kau cacat ke? Benda tu laju. Apa yang lajunya? Benda tu sepantas kilat dia lap. Tak adanya, siap boleh bergelak-gelak lagi. Okey, betul lah Am cakap. Masa Wana kenal Hakim, Hakim memang bertukar-tukar kontak partner perempuan. Tapi bila dengan Wana, dah banyak dah Am cuba nak rapatkan Hakim dengan talent baru perempuan. Tapi benda tu tak jadi disebabkan Wana. Faham tak? Wana tahu tak berapa ramai talent Am yang ikut Am, yang dah keluar team sebelum ni, semua dah reach lebih daripada 500,000 follower. Kebanyakan ikut Am semua 500,000. Kita sebagai orang kata apa, cari makan dalam industri ni lah. Tapi takkan nak terbantuk separuh daripada 500,000. Am nak juga tengok Aki sampai 1 million sebaring kita orang. Nak juga sampai satu team ni digelarkan 1 million semua kan. Kita bukan cakap tak faham perasaan. Kita nak kerja dalam industri ni. Umur kita bukan makin muda. Kita makin tua. Dan apa yang kita kumpul sekarang ni, follower tu adalah bantu kita untuk cari income. Lepas tu Am nak ceramah saya pasal konten follower. Okey lah. I tak ceramah you. Okay, you boleh tak mengaku silap you, minta maaf kat Syah? I tak ada salah. You tak nak bawa Syah? Tak, I tak ada salah. Okey, I bawa Syah esok, boleh? Bawa je lah, saya tak datang. Bila nak selesai kalau you tak nak bercakap dengan Syah? Apa Saya you tak nak akan... selesai dengan dia. Tak, kalau anak bawa Syah boleh. Am bawa je Syah tu datang sini, biar aku yang pujuk dia. Bawa je lah. Pengganti apa? Mewakili Wana. So kalau Wana nak melalak besoknya, kita salahkan dia lah sebab dia yang approve benda ni. Bawa je lah.
Betul tak? Apa kalau macam tu kan? Kita Buat je lah, Syah. full stop untuk hari ni. Kita terus bawa Syah, you hold sama-sama, kita jumpa esok, okey?